untuk berada di tahun yang baru. Dan inilah semangat yang baru dan niat juga yang baru. Kerana niat kita digalakkan supaya sentiasa memperbaharui setiap hari. Bangun pagi, kita bersyukur kepada Allah atas kehidupan yang Allah kurniakan. Dan jangan lupa untuk kita perbaharui niat kita. Setiap amalan, setiap perbuatan, setiap perlakuan kita jangan lupakan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terlihat ataupun tak ada limit pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan yang terhormati, itulah sedikit antara mungkin perkara yang perlu sama-sama kita tahu dan berbagi ataupun kita sama-sama berkongsi. Sebenarnya bukan untuk sahaja tuan-tuan dan puan-puan, tetapi juga untuk diri saya sampai di dalam keruang tingkat satu perbaiki diri dan masuk semasa insya-Allah. Baik, kita terus kepada ruang solat utama. Sambungan kepada perbuatan dalam keadaan diperlukan. Dewan tambahan di atas terdapat dewan nikah milik kuliah dan dewan serbaguna. Ruang lobi yang sangat luas dan juga terdapat ruang lega di bahagian luar masjid. Sana adalah pintu masuk utama ke ruang solat, dewan solat utama. Dan ini adalah bahagian belakang koridor masjid. Berdekatan atau berada di tepi jalan utama dan stadium Shah Alam ada di sana, sangat dekat dengan stadium Shah Alam. Ruang parking yang sangat luas. Sana ada parking kereta. Di sini parking motor. Dekat belakang sana pun parking kereta lagi. So memang sangat luas. Solat Jumaat sini pun memang boleh membuatkan mungkin lebih 1000 satu masa. Ini adalah fasiliti yang ada di masjid ini. Menuju ke ruang koridor masjid.